5 asam pedas lagi yang ada dekat Melaka. Save dengan share video ni, nanti boleh pergi cuba. Yang pertama ni betul hidden gem, asam pedas warung Yah di Bulat. Yang ini pot orang-orang kampung lepak makan malam-malam. Lokasi dia dekat Bukit Punggur, dekat Alai, tak jauh daripada Teluk Mas. Macam-macam jenis asam pedas ada dekat sini. Yang paling penting semuanya di serve panas-panas. Asam pedas tetel, asam pedas kembung, asam pedas pari, ikan bawal pun ada kalau tak silap. Ada satu lagi menu dia yang ramai orang order, bawal goreng. Ada sambal merah, ada sambal hijau. Kedai dia memang terceruk sikit dekat dalam kampung. Lepas ni boleh pergi cuba. Yang kedua ni pun hidden gem juga. Ramai lagi orang Melaka tak tahu, asam pedas Cipoi. Yang ini lokasi dia dekat Malim. Yang dekat sini pagi ada, malam pun ada. Boleh makan dengan nasi putih ataupun roti canai. Memang dia ada buat dekat situ sampai malam. Yang ketiga ni dekat Teluk Mas. Makan tengah hari pun boleh, makan malam pun boleh. Saya pun baru tahu, rupanya malam dia berniaga. Ni saya bagi tahu yang special dekat sini, masak lada telur ikan mayung. Payah dah tahu nak jumpa orang buat masak lada. Masak lada dengan asam pedas ni dia lebih kurang je. Tapi masak lada ni rasa dia lain sikit. Nama dia asam pedas Osamin. Makan tengah hari sampai makan malam. Yang keempat ni antara yang lama juga dekat Melaka, dah lebih 30 tahun berniaga, Warung Pusaka Asam Pedas. Lokasi dia dekat Bukit Baru, dekat depan flat Sri Siantan. Yang ini pun dia buka daripada pagi sampailah pukul 3 petang macam tu. So nak makan asam pedas boleh juga cuba makan dekat sini. Lauk-lauk yang makan biasa tu pun ada. Goreng-goreng pagi-pagi dah ada. Cumanya parking dekat sini agak payah sikit lah sebab dia tepi jalan. Yang kelima ni satu lagi hidden gem dekat Melaka, Asam Pedas Bunian. Yang ini lokasi dia dekat Bukit Katil. Kau nak makan asam pedas klepot, pukul 9 lebih, pukul 10 tu dia dah start. Dia antara kedai asam pedas yang murah lah dekat Melaka ni. Kau nak sarapan pagi dekat sini pun boleh. Cumanya asam pedas tak ada lagi lah. So kalau ada lalu dekat Bukit Katil tu, boleh lah singgah sini. InsyaAllah kau tak kecewa dengan rasa asam pedas dia. Puas hati makan sini. Ni satu bonus saya bagi. Dah puas makan asam pedas, kita boleh makan murtabak. Dekat Melaka ni yang buat murtabak daging dia berlapis-lapis dekat sini je. Lokasi dia dekat Semabuk. Dia betul-betul bertentang dengan Petronas dekat Semabuk tu. Kalau kau datang daripada arah Muar nak ke Bandar Melaka, boleh nampak dia punya kedai sebelum Petron. Murtabak dekat sini dia unik sikit. Makan dengan kuah sos. Dia ada juga kuah kari. Tapi macam saya sendiri suka makan dengan sos dia. Dia ada dua jenis murtabak dekat sini. Yang daging berlapis-lapis yang biasa tu, ataupun yang cheese. Yang cheese ni saya dah tengok depan mata saya sendiri. Bukan budak-budak je yang makan, orang tua pun makan. Murtabak dia memang tebal lah. Satu lagi yang famous dekat sini kan, dia punya mi Bandung. Biasa makan mi Bandung dekat Muar kan, lepas ni boleh pergi makan dekat sini juga. Kuantiti dia satu-satu mangkuk dia memang banyak. Mi Bandung tulang ada, mi Bandung gearbox ada, mi Bandung udang ada, mi Bandung sotong pun ada. Kau pergi Semabuk, kau cari murtabak Tanah Melayu. Petang-petang dah boleh pergi. Tekanlah follow tu, nanti saya buat video lagi. Cuba tuliskan mana lagi asam pedas yang nak saya buat. Okay, bye.